bahan-bahan. Pati ni siap cuci lah. Dah siap cuci apa semua dengan air limau. So kita letak asam keping dan gaul-gaul lagi. Bagi saya masak tempoyak ni mudah lah sebab bahan-bahan dia tak banyak dan senang nak ingat. Baca sekali resepi mak saya pun macam senang, okey lah, boleh dibuat lah. Okay, saya masukkan sedikit gula, garam secukup rasa lah. Rasa tak masin tu faham lah, tambah lagi lah garam dengan gula kan, rasa-rasa tak sedap lagi tu. Kita pun first time masak pula banyak gerak. Selama ni asyik makan pating kat kedai kan, buat tempoyak dia ada yang tempoyak dia cair, ada yang tempoyak dia keras, masak tempoyak dia likat, macam-macam lah. Itu kita pulang pada kedai lah. Yalah, kadang-kadang setengah kedai tu tempoyak mana nak cari, tak ada musim. Sekarang ni musim durian, lajulah saya pun cari juga stok tempoyak kan, nak makan dengan nasi. Okay, sekarang ni masukkan
Daun cenderung ni pun sikit je. Saya beli tu dalam RM1 saya letak separuh je. Tak letak banyak. Okay, ikan pun dah nampak dah dia masak. Sebelum tutup api tu rasalah dulu kan, mana-mana yang tak cukup tu tambah gula ke garam ke kan. So sebab tempoyak baru ni je masam dia kurang sikit lah. Sebab yelah, tempoyak ni dia belum masam lagi kan. So saya cuba juga buat patin tempoyak ni. Yelah, dah lama tak makan kan. PKP hari tu mana nak cari kedai. Dah berapa bulan kan kita tak makan. So hari ni cuba masak pula. Okey, kita tunggulah. Dia dah nampak cantik lagi. Nanti bolehlah kita tutup api dan bolehlah hidang. Okey guys, itu saja persembahan saya untuk kali ini. Patin masak tempoyak resepi ibunda saya yang tercinta yang jauh di mata.